Bolehkah orang Islam merasa tidak yakin Allah itu adalah Tuhan yang sebenar? Jawabnya, tidak boleh. Dalam bab yang lain daripada keimanan, boleh tidak yakin. Boleh ragu, boleh syak, boleh zon, boleh waham. Dalam bab iman tak boleh. Mesti yakin 100%. Syak ni sama berat, waham sikit percaya, banyak tak percaya, zon banyak sebelah percaya. Dalam bab beriman dengan Allah, tidak boleh waham, tidak boleh syak, tidak boleh zon. Ketiga-tiga ni kafir. Sikit saja percaya adanya Allah, atau sikit saja ada percaya Allah itu Tuhan, banyak yang tak percaya dalam hatinya, kafir. Sama banyak antara percaya dengan tidak dipanggil syak. Idrakul mustawi bainal amrain. Sama berat antara dua perkara. Adanya Allah atau Tuhan, Allah itu Tuhan, ya atau tidak, sama banyak. 50%, 50%. Kafir. Atau zon, 99% percaya, 1% tak percaya Allah. Kafir. Wajib 100% atau lebih dari 100. Dalam lain daripada akidah, boleh. Contoh dalam bab fiqh, tak apa, boleh syak. Contoh kita sudah semayang fardu maghrib, ada wuduk. Bila orang bang isya, datang syak dalam hati. Nak, adakah masih ada wuduk atau tidak ada? Dibolehkan. Adakah aku sudah akad jual beli tadi atau belum akad jual beli? Itu boleh. Faham lagi? Dalam bab ketuhanan tak boleh. Mesti 100%. Sebab itulah kita kena banyak sebut la ilaha illallah. Jaddidu imanakum aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu. Mana tahu takut-takut terosok kita tak sedar. Banyakkanlah sebut la ilaha illallah. Nak